Kalaulah dia tak pergi semalam, kalaulah orang yang memandu bas tu orang lain, kalau. Namun ketika mana mereka dalam perjalanan nak pulang ke kolej masing-masing, ke UPSI, dalam perjalanan itu Allah memberikan satu ujian kepada keluarga mereka. Tapi dalam masa yang sama Allah angkat darjat mereka. Kerana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuhi jalan untuk menuntut ilmu, barang siapa yang keluar daripada rumah untuk pergi menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Jadi kita doakan kepada Allah, moga-moga kematian mereka kematian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga segala amal ibadah mereka diterima dan dipermudahkan amal mereka ketika mana mereka masuk di alam barzakh. Kenapa saya ucapkan pada permulaan tadi itu adalah ujian untuk keluarga mereka, tetapi itu satu kelebihan buat mereka. Disebabkan mereka syahid, mereka meninggal ketika mana nak menuntut ilmu. Itulah kalaulah ibu dan ayah sekalian tengok di media sosial, banyak dalam kalangan netizen kita mengatakan kalaulah dia tak pergi semalam, kalaulah orang yang memandu bas tu orang lain, kalau. Menggunakan perkataan kalau, nescaya kemalangan itu tidak berlaku dan seumpamanya. Adakah kita lupa setiap gerak geri kita, kelakuan kita, perjalanan yang berlaku kepada kita, siapa yang kita jumpa itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Larangan keras daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita sebut kalau. Yang mana kata Nabi, wa in asabaka syai'un fala takul. Janganlah ada di antara kalian menyebut perkataan lau ana fa'altu, kalaulah sekian demi sekian, kalaulah begini dan begini, kalaulah berlaku begini. Jangan. Nabi larang ketika mana fulan bin fulan menyebut perkataan kalau. Sebab setiap yang berlaku dalam hidup kita tidak ada kebetulan, melainkan semua yang telah pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sebagai seorang hamba, kita hanya perlu jalani saja takdir yang terbaik yang Allah bagi kepada kita. Itu yang perlu kita percaya. Kerana apa? Kerana Allah tak akan mendatangkan satu ujian melainkan Allah tahu hamba-Nya mampu untuk menanggung setiap ujian yang Allah bagi kepada